Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda terfikir bagaimana Islam melihat teknologi moden dalam perubatan seperti terapi sel stem dan pemindahan organ dari haiwan? Terapi sel stem melibatkan penggunaan sel yang boleh berubah menjadi pelbagai jenis sel dalam badan dan ianya membantu untuk merawat pelbagai penyakit. Dalam Islam, penggunaan sel stem embrionik boleh menjadi masalah kerana ia melibatkan pengambilan sel dari embrio yang belum cukup umur untuk hidup. Ini menjadi isu etika yang besar. Xenotransplantasi adalah kaedah pemindahan organ atau tisu dari haiwan ke manusia. Contohnya, injap jantung babi yang telah diubah suai genetik. Prinsip syarak, dalam keadaan darurat, yang haram boleh menjadi harus. Ini dikenali sebagai darurat tubihu al-mahzurat. Sebagai contoh, jika tiada pilihan lain dan nyawa terancam, penggunaan organ babi atau terapi sel stem boleh diterima. Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia menyatakan bahawa terapi sel stem harus digunakan dalam keadaan darurat dan tidak bertentangan dengan syariah jika ia dapat menyelamatkan nyawa. Bagi xenotransplantasi, ia dibenarkan dalam keadaan darurat dengan syarat tiada alternatif lain. Berdasarkan Fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan, pengklonan terapeutik untuk tujuan rawatan perubatan seperti mencipta sel-sel tertentu atau menggantikan organ yang rosak adalah harus dengan syarat mematuhi sempadan syarak. Fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengatakan penggunaan sel stem bagi tujuan perubatan dalam kajian
yang tidak melibatkan proses pengklonan adalah diharuskan selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan juga mengatakan pengambilan sel stem daripada tali pusat bayi atau lebihan embrio daripada proses persenyawaan di luar rahim IVF adalah harus dengan syarat mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau pasangan suami isteri yang menerima rawatan, dan kajian tersebut dilakukan sebelum mencapai tahap alaqah. Fatwa juga mengatakan penggunaan sel stem daripada janin yang digugurkan atas sebab-sebab yang bertentangan dengan ketetapan syarak adalah haram. Pemindahan organ daripada haiwan haram seperti babi kepada manusia harus dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa dan tiada alternatif lain yang lebih sesuai. Penggunaan organ haiwan yang telah diubah suai secara genetik seperti jantung babi juga harus jika memenuhi syarat darurat dan mendapat pengesahan daripada pakar perubatan. Prinsip syarak yang digunakan adalah ad-darurat tubihu al-mahzurat. Darurat mengharuskan yang haram, yang membolehkan kelonggaran dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan nyawa. Kesimpulannya, Islam tidak menentang kemajuan sains dan perubatan, tetapi ia harus mengikuti prinsip syariah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Teknologi moden seperti sel stem dan xenotransplantasi boleh diterima dalam keadaan yang mengutamakan kehidupan dan kesihatan. Kesimpulannya, ijtihad dalam perubatan moden ini bergantung kepada prinsip kemaslahatan, manfaat dan darurat keperluan mendesak. Ulama menekankan bahawa sains tidak bertentangan dengan Islam, tetapi setiap keputusan perlu dibuat berdasarkan kaedah syariah untuk memastikan bahawa ia tidak membawa kemudaratan lebih besar kepada umat. Wallahu alam. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berusaha memahami perubatan dalam konteks Islam. Assalamualaikum.